Mesti korang tak tahu dekat Negeri Sembilan ni banyak tempat yang menarik. Jom aku tunjuk 6 tempat menarik yang ada dekat Negeri Sembilan. First, Nabila Agro Farm. Dekat sini korang boleh pusing-pusing ladang ala-ala safari. Masa pusing ni korang akan nampak banyak kuda, kerbau dan lembu. Mini zoo pun ada tau. Ada banyak haiwan-haiwan dekat sini. Contohnya burung unta, ular, burung kakak tua, rakun dan macam-macam lagi. Yang menariknya dekat sini korang boleh naik kuda tau. Memanah pun ada. Next, kalau nak rasa pengalaman lumba lari dengan burung unta, mana lagi kalau bukan dekat PD Ostrich Farm. Menariknya dekat sini ada galeri lukisan glow in the dark. Memang sangat cantik lukisan-lukisan dekat sini. Keluar je dari galeri glow in the dark tu, korang akan naik mini train untuk pusing satu ladang. Dah nama pun Ostrich Farm, mestilah banyak burung unta kan. Sini bukannya ada ostrich je, haiwan-haiwan lain pun ada banyak. Yang paling rare, kafe dekat sini menghidangkan sate ostrich tau. Korang wajib cuba. Next, ladang alam warisan. Antara tarikan utama dekat sini adalah berkuda. Ada banyak kuda dekat sini. Korang juga berpeluang untuk tengok pertunjukan memanah sambil berkuda. Serius, adik-adik ni memang power. Selain dari tu, dekat sini pun ada tempat untuk glamping. So, bolehlah bawa family korang datang sini. Next, Taman Eco Rimba untuk pergi ke rumah api Tanjung Tuan. Nak ke rumah api ni, korang kena berjalan dalam 10 ke 15 minit menaiki bukit. Korang jangan risau, nak naik bukit ni tak susah pun. Jalan dia pun bertar. Sampai je dekat atas nanti, korang akan nampak rumah api yang cantik dan view laut yang luas. Next, Museum Negeri Sembilan. Dekat sini tersimpan pelbagai barangan antik, pakaian tradisional lama dan kisah sejarah Negeri Sembilan. Dekat sini pun ada contoh rumah-rumah adat Negeri Sembilan. Untuk penginapan pula, korang boleh cuba stay dekat Hotel Sri Malaysia Seremban. Sangat selesa dan harga pun tak mahal. Hotel Sri Malaysia dekat Negeri Sembilan ni ada dua cawangan, Seremban dan Port Dickson. Yang dekat Port Dickson besar sikit, ada swimming pool dan berhadapan dengan pantai. So, inilah dia 6 tempat menarik dekat Negeri Sembilan. Overall memang best gila experience dekat sini. Baik korang add to list siap-siap kalau korang datang Negeri Sembilan.